Allah mengubah definisi untung kita. Kamu ingat untung itu semata-mata pada duit yang kamu dapat hari ini? Kamu ingat untung itu semata-mata pada sale yang kamu dapat hari ini, profit yang kamu dapat hari ini? No. Keberuntungan sebenar apabila kamu boleh mengutamakan hak Allah lebih daripada hak kamu. Itu untung. Kalau kamu mengutamakan hak kamu, kepentingan dunia lebih daripada kepentingan akhirat dan Allah, kamu sebenarnya innal insana lafi khusri. Kamu benar-benar dalam kerugian. Jadi kenapa saya cerita pasal asr ini? Ni contoh nak bagi tahu sesuatu objek yang Allah ambil sebagai sumpah. Dia tidak sesimpel fikir, okey demi waktu asar, demi masa, okey next. Dia tak semudah itu untuk kita skip the ayat. Dia ada tu sesuatu simbolik yang nak disampaikan oleh Allah. Allah boleh kata dan boleh pilih waktu wal maghrib ke wal isya, kan, was subh was zuhri. Tapi kenapa wal asri? Sebab itu adalah signifikan keadaan manusia banyak yang tengah rugi pada waktu ini kerana mengutamakan kepentingan sendiri dan dunia.